Pernah tak kita kenal sesiapa dalam organisasi kita yang kita lihat tenang je, walaupun kerja dia bertimbun-timbun tapi dia dalam keadaan penuh tenang. Tenang di tempat kerja ni bukan sebab kerja sedikit, tapi sebenarnya bagaimana dia menyusun atur kerja, mengutamakan apa yang utama. Salam geng. Untuk cara di sini, seperti biasa dalam dunia pekerjaan, kita memang akan sentiasa sibuk sebab memang kita dibayar untuk sibuk. Jaranglah orang bayar kita untuk kita bercuti ataupun berehat di tempat kerja. Sudah pastilah kerja kecil yang kita terima itu banyak dan pelbagai ataupun mungkin cabaran-cabarannya berbeza. Perbicaraan pada kali ini adalah menceritakan bagaimana untuk kita menyusun atur supaya kita jadi orang yang tenang bila menghadapi banyak sangat tugasan yang perlu kita hadapi ya. Dan untuk nak betulkan, sebab ramai orang ingat tenang tu dengan kerja perlahan. Maksudnya perlahan-lahan yang kerja. Bukan begitu ya. Orang yang tenang ni biasanya yang kita maksudkan dia mesti lebih jelas, lebih fokus, bersifat proaktif, tak panik untuk siapkan kerja, cumanya pandai untuk menyusun atur apa yang sepatutnya. Jadi itu yang kita akan kongsikan berkaitan dengan bagaimana untuk mengutamakan yang utama apabila kita ada banyak kerja. Jadi untuk cara nak cadangkan seperti biasa, apakah perkara ataupun cara-cara, kaedah yang kita boleh gunakan untuk menyusun atur kerja-kerja yang kita terima dengan begitu banyak sekali. Mencabar, kita tahu ya. Kadang-kadang kerja tu datang last minute ataupun kita dah ada perkara yang kita fokuskan. Tiba-tiba sampai lagi, kita tak boleh nak tolak. Bahkan nak tolak boleh menjatuhkan reputasi kita. Kemudian itu adalah perkara yang amanah yang kita terima ya. Okey, baik. Jadi tips yang pertama yang untuk cara cadangkan adalah bila kita menerima tugasan, kita kena susun atur. Mana satu yang paling penting dan mana satu yang paling urgent. Jadi kita boleh letakkan tugasan-tugasan itu ke dalam satu matriks, iaitu perkara tersebut adalah paling penting dan juga paling urgent. Jadi itu kita asingkan. Sebab apa? Tak semua kerja kita yang kita terima tergolong dalam kategori ini. Jadi semua yang tergolong dalam kategori ini adalah perkara yang dinamakan perlu kita berikan keutamaan. The first thing first. Itu yang pertama ya. Kita nilai dari sudut kepentingan dan kita nilai dari sudut urgency dia. Jadi kita asingkan. Sebab ada perkara-perkara ataupun tugas-tugasan yang kita terima, dia nampak macam urgent dan very important, tapi sebenarnya tidak. Orang kata itu dinamakan sebagai urgent palsu. Jadi kita kena pandai untuk mengasingkan, ya, utamakan. Jadi kita boleh classifykan lah yang mana satu yang paling urgent, paling important, letak satu part. Mana satu yang dia urgent tapi tak penting pun, maksudnya dia urgent palsu, right, kita asingkan. Mungkin ada perkara yang tak urgent dan tak important, jadi kita boleh tangguhkan dahulu. Jadi kita kena ada kebolehan untuk menyusun atau mengikut keutamaan dan juga kepentingannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selepas kita dah susun atur, kita kena berikan fokus sepenuhnya kepada apakah perkara yang kita perlu fokuskan. Kita kena jangan banyak buang masa lah. Tumpukan apakah objektifnya, apakah result yang kita harapkan. Bermula dengan result yang kita harapkan, bukan dengan perkara-perkara yang tidak sewajarnya yang kita jalankan ya. Jadi ini perkara yang patut kita jalankan lah. Yang pertama tadi kita classifykan dia. Yang kedua, kita berikan fokus sepenuhnya, fokus pada result, fokus pada penyelesaian, bukan kepada masalah ya. Baik, yang ketiga, selepas kita buat semua perkara itu, kita pastikan selesai dengan betul-betul selesai. Maksudnya kita jangan buat kerja separuh jalan. Selesaikan sepenuhnya. Kemudian baru kita berpindah kepada yang seterusnya. Kalau kita tak mampu buat semua benda serentak, contohnya perkara tersebut datang semua benda urgent dan semua benda serentak, maka di situ kita perlukan sahabat-sahabat kita untuk membantu kita. Perlukan ada kebolehan untuk memberikan tugasan-tugasan kepada sahabat-sahabat kita sebagai satu pasukan. Alright, jadi itu perkara penting lah
Bagaimana untuk kita mengutamakan yang utama, pertama dari sudut menyusun ataupun mengklasifikasikan tugasan-tugasan itu, mana yang paling penting, mana yang paling urgent. Kemudian kita fokus kepada perkara tersebut untuk diselesaikan sebaik yang mungkin. Yang ketiga, buat sampai habis. Dan yang terakhirnya, alright, kalau tak mampu buat, kita patut minta bantuan orang lain. Jangan buat semua perkara. Di akhirnya kita tak mampu buat. Sebenarnya dalam kehidupan kita ni tidak ada perkara multitasking. Multitasking ni sebenarnya dalam komputer. Komputer kata komputer boleh buat multitasking. Tapi sebenarnya komputer pun tidak multitasking. Cuma dia buat satu perkara tu dengan begitu pantas. Multitasking maksudnya buat satu perkara, buat banyak perkara dalam satu masa. Itu sebenarnya dalam bahasa organisasi sebenarnya tidak ada. Cuma kena kita mengutamakan mana yang utama. Buat satu per satu. Even komputer pun sebenarnya tidak ada multitasking. Cuma komputer boleh buat semua perkara dalam sangat cepat dan boleh dilihat seakan-akan dia buat banyak perkara dalam satu masa. Alright, jadi itu perkara yang Tok nak sembang pada hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. InsyaAllah kita berjumpa di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.